gaji RM5,000 setiap bulan, sepatutnya dah ada simpanan 100 gram emas sebagai perlindungan simpanan. Sekiranya sistem perbankan mengalami kejatuhan, kalau belum mampu beli 100 gram gold bar ini secara sekaligus, boleh cuba cara ini. Pertama, kumpul 20 gram 5 keping, setahun setkan simpan 20 gram. Lebih kurang dalam RM1,200 sebulan melalui kaedah simpanan EPP Ansuran 10. Cara kedua, boleh target 50 gram 2 keping, target untuk simpan 50 gram setahun, menabung setiap bulan dalam RM3,000 menggunakan kaedah EPP Ansuran 10. Kenapa 100 gram? Sebab spread bagi 100 gram adalah sangat rendah dalam 7%. Jadi kita cuma perlu tunggu kenaikan harga emas sebanyak 7%, kita dah mula nampak keuntungan. Formula kekayaan adalah banyak jadi lebih banyak. Dengan kata lain, semakin banyak emas yang kita simpan dan laburkan, semakin cepat kekayaan kita itu berkembang. Secara asasnya, pemilikan 100 gram emas ke atas sudah dikira sebagai pelabur emas. Jika kurang daripada itu, kita masih dalam kategori sebagai penyimpan emas. Jadi semoga bermanfaat bagi tuan-puan yang ingin mulakan simpanan emas di Public Gold. Boleh rujuk pin video di profil saya, cara daftar akaun emas secara percuma. Kemudian saya akan bantu dalam cara dan langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.